Kuaci viral guys. Akhirnya aku teracun jugalah. Sebab selalu lalu FYP. Yang ni super ring, yang ni hot and spicy, yang ni paprika. Semua ni sedap guys. Yang penting tak payah kopik. Dia dah siap kopik dah untuk korang, nampak tak? Ni memang padat dengan isi tau. Dia punya kuaci grade A punya. Aku nak try yang paprika ni. Tak ada kulit, memang dah siap kopik punya. Semua isi-isi kuaci je dalam ni. Nak buat pergi camping, nak buat tengok movie ni. Makan je, terus nak ambil lagi. Makan je, terus nak ambil lagi. Sebab memang sedap. Satu ni murah je. Aku order sampai 3. Ada lagi flavor lain dekat beg kuning, korang boleh pilih guys. Tengok, padat dengan dia punya isi tau. Kuaci dia, grade A punya. Yang penting isi dia semua bagus. Kalau korang beli kuaci yang ada kulit tu, dia kena kopik. Lepas tu ada isi yang tak ada, ada isi yang dah tak elok. Yang ni semua elok-elok guys. Memang jimat, memang bagus-bagus lah seller ni. Dia buat macam ni, mudah kan. Tapi kan, macam mana dia kopik? Dia pakai gigi ke?